Persilakan pengantin pertama. Ternyata inikah suratan takdirku temukan dirimu. Senafas mungkin bisa terlepas, namun cintaku tetap samamu. Setiap kata yang terungkap dalam ingatan cinta kita. Okey, perkenalkan diri anda. Nama saya Nurul Balkis. Saya kesini sebab saya terpaksa, saya dipaksa nikah. Saya nak mau kahwin pun tapi saya disuruh juga nikah sebab saya masih muda. Saya tahu siapa pengantin lelaki yang dipaksa oleh awak tu. Irfan kan? Sebab tahu awak terpaksa kan? Betul. Tak apa. Saya akan cari pasangan nikah yang sesuai untuk awak. Yang awak sangat suka kan ya? Okey, so pengantin ni dari mana? Saya dari Sabah. Sabah ni. Saya diimport baru sampai tadi. Okey, busana pengantin daripada siapa? Daripada FR Exclusive, aka Farida Baharudin. Oh, so inilah dia busana, salah satu busana daripada FR Exclusive Farida Baharudin. Wow. Okey. Ada tagline? Selamat pengantin baru, nak mau kahwin, dipaksa juga kahwin. Itu lah, nampak. Itulah sampai depres, terpaksa kahwin. Lagipun masih muda, mana boleh kahwin. Takutlah itu datang kerja tak pakai make up. Sebab hari ni nak datang seri make up tu. Habis nak mau tanya siapa make up? Oh, siapa make up? Diri sendiri. Patut biasa-biasa. Mestilah biasa-biasa. Saya sengaja biasa-biasa di sini sebab nanti kalau betul-betul saya kahwin, saya baru tengok serinya tu. Betul. Saya tak mau di sini langsung seri. Betul, akak setuju dengan kau. Betul, kalau hari-hari make up macam ni, macam mana nampak seri kahwin nanti dengan itu sendiri sampai nak seri ni. Harap berseri lah. Ya, ada seri nanti. Percayalah. Okey, so kita akan komen terlebih dahulu daripada partner terpaksa nikah dulu. Assalamualaikum Nurul Balkis. Balkis. Waalaikumsalam. Sungguh cantik menawan. Orang tak nak dengan kau, tak payah cukup cantik menampak. Masih. Balkis. Cepat. Tak jumpa ketua haters Habis soal haters. Habis lah. Okey. Mau jatuh ni, cepat. Balkis. Kalau kita bergaduh, aku rela kau pukul aku. Tapi jangan kau pukul hati aku. Kenapa? Sebab hati aku ada kau. Kamu, kau yang miliki semua cintaku. Kau Pap. Aku hampir blushing dengan dia. Tapi sayang lah, friendzone ada ni. Janganlah friendzone. Aduh, mana tak nak ada. Masih bah? Belum bubar. Belum bubar. Bubar, masih kekal. I don't like. Okay. Hah? Ya, of course. Cantik baju je lah. Aku cantik baju je. Cantik baju macam comel orang. Dia tu baju ni, dia tak crowded sangat. Aksesori apa semua ngam. Cantik. Akak suka. Dia simple tapi dia nampak elegan. Dia kemas. Okay, silakan. Nama apa tadi? Nurul Balkis. Terpaksa kahwin dengan dia? Tak lah. Lepas ni tak payah rasa terpaksa sebab aku akan ganti tempat dia. Dah, cukup. Muka biasa. Baju cantik. Sebab Farida eksklusif.
Adalah semua cantik. Elok. Walaupun makeup sendiri pun tetap naik seri. And smile. No. Jangan buat muka. Dipaksa kahwin ni. Senyum. Okay. So baju daripada atas sampai ke bawah simple tapi dia nampak mahal. And kena dia punya tema ni dengan wajah kau. So everything nice. So sama je macam Syami cakap, baju ni sesuai dengan kau. Baju ni cantik dan sesuai dengan kau. Even kau make up simple pun tidak terlampau simple pun sebenarnya. It's just okay. Kira memang tidak heavy make up untuk pengantin. Tapi kalau kau make up sendiri, it's okay for you. And kau pemilihan baju kau sangat kena dengan kau sepatutnya. Baju ni dah cantik tapi jenis baju ni yang kau pilih sesuai dengan kau. So dia timbul nampak pengantin tu kat situ. Okay. Cuma terpaksa kahwin tu aku minta maaf lah. Sebab biasalah hidup tak adil. Okay. Jadi 3 kali posing menghadap kamera. Terima kasih untuk bak kata Harry apa tadi? Macam Askar. Kau tunggu asal lagi Askar. Sekarang kau tunggu. Okay. Melanda soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Aduh aku dah kenapa. Jangan ditenung mata, nantikan hati mula berbunga. Pikir hati rasa nak bercinta, tapi hati Ui, mind blowing. Telah ambil. Mind blowing. How do I look? Ui. Baju macam Faim kan? Tak. Ini sama macam pokok di belakang. Macam dah sour dah. Ini golden. Okey, sila perkenalkan diri anda. So, only for today, nama saya ialah Cynthia. Geramnya aku. Mana tahu ni Mak? Kehadiran saya di sini ialah bukan untuk mencari husband, tapi membiarkan husband yang mencari saya. Saya cari. Nama Cynthia. Cynthia. Saya cinta. Only for today lah. Only for today, Cynthia. Only for today. I think you beautiful every day. Ada Pokemon tapi ada Pokemon. Rindu tak? Oh, wait. Rindu tu. Tagline. So my tagline is, today I'm a solo bride because nobody deserve me. Sorry, please keep quiet. I'm not done talking. But after I met Harry, I changed my tagline. Wah. Today I'm a bride because Harry deserve me. I deserve. Yeah. It's not you deserve. You the only choice. No. You deserve her so much. You deserve. Okay, so kita komen pula. Kita akan mulakan dengan Ihin terlebih dahulu. Ihin Messi. Ihin dia akan komen yang teruk-teruk kot sebab Asla pernah reject dia. So, it's okay. Dia don't deserve you kan? Yeah. Bagi dia peluang lah cakap dulu. Silakan. In rasa dia punya pakaian semua okey lah. Tapi In tak suka dia punya rambut atas tau. Crown. Sebab dia macam mengganggu dia. Faham? Okay, seterusnya sebelum Harry Azrul, siapa lagi? Siapa je? Ada nak komen tak? Speechless. Tengok Aslah dia orang speechless. Sebab dia orang tahu dia orang tak deserve. Cakap sikit. Cakap sikit. Okay, aku pernah jumpa ni dekat dalam akuarium ikan naga.
Cantik. Excuse me. The design made only for me. With the heels. Baju siap 2 hari lepas. Daripada mana bosan? Bianca Bella. Duh. Kak Bella? Biar tak baik. Oh. Makeup. Makeup daripada Makeup by Z. Bukan. Ada. Okey, silakan. Dah Syami dah kata tadi. Macam ikan laga dia kata. Silakan Harry. Tak baik Syami kata gitu. Buat muka sikit. Buat muka macam sedih. Bela kau. Okey, untuk Aslah daripada bawah sampai atas semua perfect. Memang cantik, makeup, inai dia apa semua. Betul. Betul tak, Meh? Setuju, betul. Dengan warna emas-emas, turquoise gabungan coklat-coklat ni memang sesuai dengan Aslah lah. Sesuai juga dengan aku. Itu je lah. Tapi ada satu yang kurang lah. Apa? Kanda apa yang kurang? Tak tahu. Kurang aku sebelah dia. Tepuk sikit, tepuk. Ya, salah. Betul. Okey, betul. Okey, so untuk aku pula, aku yang suruh dia senyap. Aku tutup pasal. Okey. Jadi untuk Aslah, aku komen pula. Look ni sesuai gila-gila dengan kau. Sebab muka kau muncung tirus. Tak, bentuk muka dia punya face apa face tak, kau punya face cut kau memang face cut muka jahat punya style gitu. And then baju ni memang ayat dia bujur sirih. Itu orang kata orang panggil bujur sirih kalau dalam lagu Kelantan. Muka bujur telur tu, tujuh telur. Ni bujur sirih ni. Apa sirih lah? Muka sirih. Gitu. Baju. Habis setujulah dia cantik. Aku setuju look dia. Kanda masih jatuh cinta je. Aduh, aku kena fikir ayat pula ni. Dia dah sebut kan dah? Dia dah sebut. Kanda dah merah. Apa dia? Kenapa merah? Blushing ke? Tak. Sebab jujur lah, Kanda sebenarnya bagi peluang dekat Harry untuk bercakap. Kalau tak Kanda bercakap, takut yang bukan Kanda yang jatuh cinta, takut yang Aslah jatuh cinta dengan Kanda. Sebab Kanda tak nak berharap lebih, sebab Kanda tak nak merampas Aslah daripada Harry. Cukup Aslah datang ke mari. Boleh lah macam tu. Okey, jadi untuk jadi Aslah 3 kali pausing madap kamera. Bahaya. Okey, jadi terima kasih Aslah. Okey, sila perkenalkan diri anda. Nama saya Putri Mahsuri daripada Alam Bunian. Okey, baju daripada Orchid Gallery and makeup sendiri. Pengantin mana pengantin lelaki? Pengantin lelaki dah lari. Kau pergi mana? Kenapa tanya dia? Oh, salah. Salah bukan. Pengantin lelaki dah lari. Ya, so saya pergi alam sini untuk cari lelaki lain. Betul lah tu. Pengantin dia dah lari. Pengantin lelaki dia. Okey, tagline. Lain? Aduh, berdarah. Warna putih. Seperti sucinya cintaku padamu, Kekanda. Tadi pengantin lari.
Lepas tiba-tiba jumpa dah pengantin. Jumpa depan mata dah sini. Oh, yang baru dah ni. Yes. Pengantin sebelum ni lari. Ya, dah lari. Ini pun on the way nak lari dah pengantin ni. Tapi sebelum ke kanda komen lah. Kita bagi Adam komen terlebih. Okay. Kepada share color cantik and aku ada satu pantun. Ada pantun? Yes. Okay. Petang-petang jumpa ibu. Terima kasih Adam Aziz. Terbaik. Oh ya. Bagi muka lah. Asyik cakap Asyik cakap, okay? Okay, petang-petang jumpa iblis. Petang-petang dengar bunyi bang. Biarlah kanda nak rilis. Tak apa. Okay! Aku dah cakap. Kau tak dengar. Aku dah dapat agak Ni bagi saya cakap. Saya cakap. Share. Ini bukan daripada aku seorang. Kepada semua. Bagi aku, kau biasa je. Tak lawa mana. Tapi ada satu yang kurang. Kurang kita orang semua kat sebelah share. Aduh, tak ada aku dari lemah dalam kat lagu. Kau dah ambil kat lagu tadi. Okey. Tapi kita rasa macam Afi Hakim ada benda nak cakap kau tadi. Afi Hakim. Okay, untuk share Oh, putih melawati. Mewati. Apa dah panggil putih? Putih melati. Putih melati. Okey. Kalau dalam orang kata orang Dubai, lelaki Habibi, perempuan Habiti. Kalau share, hari ini kesirian di mukamu sangat dinanti. Terima. Okey. Silakan. Okay, untuk share, Kanda serius sebab modal Kanda dah ambil orang tadi, modal Kanda. And then Kanda just cakap satu benda, bila share berpakaian baju pengantin macam ni, 3 benda ni share kena bagi dekat orang lain. Yang pertama, kecantikan. Yang kedua adalah penampilan. Yang ketiga, bagi peluang Kanda duduk sebelah share. Ada berapa orang? Ui, gabu aku. Okey. Jadi last comment. Bagi aku okay, everything okay share. Cuma kalau makeup tu soft sikit kot. Tapi ni dah soft lah. Tapi aku rasa lebih soft lebih better kot. Pandangan aku lah. Aku tak pandai sangat. Tak boleh. Sebab baju dia warna putih. So dia kena make up yang heavy sikit. Kalau dia make up soft dan baju dia pun warna cerah, warna putih, dia akan tenggelam juga. So salah satu baju atau make up dia kena pop up. Macam tu. Faham. Take note benda tu. Okay. Jadi apa pun 3 kali pausing, marah kamera. Kau hadir dalam hidupku, tiada lagi keresahan. Kau mengetuk pintu hatiku tanpa sedar hingga ku izinkan. Kau yang Nama Patik. Nama Patik. Ya, sabar. Nama Patik Putri Purut. Putri Purut. Lepas tu Patik berasal daripada Mahligai Cepaka Seri. Tagline Patik, aku rela jadi mangsa yang seterusnya asalkan Lokman Musa di hatiku selamanya. Pengantin mana pengantin?
Saya tak jumpa lagi bakal suami saya. Tengah mencari. Oh, tadi dah kata rumah Musa tadi. Yelah saya target dia. Target lah. Tapi belum tentu lah. Itulah. Tak tahu. Kat telinga tu tasbih ke? Ha? Tasbih ke kat telinga tu? Ya, supaya Luqman lebih dekat dengan Allah. Okey. Jadi Rina berpakaian baju daripada mana? Busana daripada mana? Daripada Faridah. FR Exclusive. Wih, cantik. Makeup? Makeup daripada Makcik Rina. Makeup by Amira Taufik. Oh. Ini daripada Kila Hena. Oh, faham. Okey. Jadi sebabkan dah mention Luqman Musa tadi, kita akan minta, bukan Luqman Musa lah komen. Kita akan minta orang yang berpengalaman untuk komen. Daripada tadi lagi. Safwan. Weh batak silakan. Duduk kena. Okay, overall nice. Tak ada apa sangat nak komen sebab masuk dengan Rina masuk dengan colour ni. Wow. Thank you. Overall okay, nice. Okey. Seterusnya sebabkan pakai flavor mint green. Okey. Jadi kanda ada tadi, dia dah kata nak kata. Dia tunggu daripada tadi nak sebut. Kita kan duduk mic dia. Jujur saya cakap bila Jumpa lagi ke? bila baju warna green ni sebab dia colour yang unik, colour yang menarik. Bila Rina pakai, dia naik seri. Naik kecantikan tu, dan dia kurang manis. Kenapa? Kurang manis kalau saya tanpa di sisi awak. Saya nak Luqman Musa. Oh, awak nak Luqman Musa? Saya nak Luqman Musa. Ambil. Oh, saya lah tak relevan dah. Gila depan. Ya, dia nak. Ambil mic. Kenapa Abang Dia sebab belakor dah. Dia sebab belakor dah. Apa aku tengok dia? Dah macam pakai cara Madlin. Tolong. Tolong. Aku dah buat bukan kesian dah ni. Sedih gila. Okay man, sila komen. Walaupun tak sama tinggi dan tak sama saiz, kurus, tapi rasa macam tengah tengok pengantin sendiri je. Aku rasa baju ni memang dicipta khas untukmu atau mu yang dicipta khas untuk aku. Asalkan bukan rindu. Okay. Itulah dia Luqman Musa. Okay. So untuk aku komen pula, mu pilih warna yang luar daripada jangkaan orang. Saya tak pilih. Ni dia ada saiz saya. Saya nak warna lain sebenarnya. Oh, faham Rina. Oh, tak apa. Sesuai je. Memang sesuai. Kalau kau ambil yang lain ni tak sesuai dengan kau. Betul. Terima kasih. Okay, and then makeup apa semua. Tapi aku lebih suka ke baju ni lah. Aku bukan sebab ke FR tu Faridah punya butik ke apa semua tak. Tapi memang baju dia sangat lawa. Sebab aku dah pernah buat sebelum ni. And semua yang dibagi dekat korang ataupun disponsor korang semua nice. Semua sangat cantik and elegan. Okay, alright, so Rina masuk tu sumpah akak terpegun. Oh, terima kasih. Sebab hijau favourite kalau akak. Dan lagi pakai hijau macam ni, dia kena sangat-sangat dengan Rina. Dan Rina nampak lain. Kalau Rina pakai, macam Abang Ali bagi tahu tadi, kalau Rina pilih colour lain mungkin tak secantik macam ni. So kena sangat dengan Rina dengan aksesori silver. Semua okey. Terima kasih Kak. Sebab warna ni kalau orang kahwin biasanya tak naik kan? Tak, naik je. Oh. Naik je. Cuma tak semua orang akan berani pakai colour ni. dia tadi kalau tak naik pun Rina, masa Luqman dekat sebelum.
Kesian. Okay. Alright, apa pun Rina. Hatiku bila bertemu si gadis ayu cantiknya parasmu, ayu wajahmu, manis senyummu, lirik matamu, itu ku terganggu. Hati tertanya, mau ku tanya, tapi ku malu ingin bersuara. Siapa nama? Tolong ambil. Mak weh, tolong ambil, Mak weh. Sebelum aku nak tanyamu, nak tahu tak? Macam Maleficent. Mana ada sayang ni. Aisyah lagi cantik daripada Maleficent. Angelina Jolie maksud you? Dia lebih cantik Angelina Jolie? Mestilah. Terpaksa. Okey, silakan perkenalkan diri anda. Sudahlah. Oh my god, my power. Kuasa saya telah hilang. Nama saya Elsa, Puteri Salju daripada Kerajaan Ais. Oh, tak kena. Kehadiran saya pada hari ini adalah untuk mencari bakal raja saya, pendamping saya, untuk menyejukkan isi hati saya. Saya tak nak itu. Tak nak itu. Ini ada. Saya pergi. Mungkin. Maybe it's better than no. Wah. Ke yang mana? Yang ini? Tak nak macam polis. Kan dia kena tangkap dia. Dia tidak berpunya. Saya dah suka orang punya. Oh, tak suka orang punya. Oh, jadi where is your prince? I don't know. Nina sama warna. Salah satu daripada di kalangan korang semua. Oh. Alifan. Duduk sebelah. Tak ada. Atrome Mebius. Right. Biar saya scan. Okay. Awak punya prince. Tengok sini. Okay. Ini dah dalam out of stock. Jadi inilah. Boleh. Tapi sebelum tu saya nak bagi korang dengar tagline saya dulu. Oh, baik. Lelaki boleh tunggu dengan tagline saya, okey? Okey. Baju biru menenangkan. Cuaca sejuk menyenangkan. Tapi kalau kamu membahagiakan. Yang mana satu Sebab dekat-dekat je. Sinilah men. Kenapa perlu sungguh gitu Kenapa perlu sungguh gitu Alright. Okey, saya nak semua yang lain tutup mata kecuali Aiman boleh datang ke depan. Yang lain tutup mata. Betul, mana bawah? Tapi jujur terima kasih sebab tak sanggup melihat. Main cepat sikit, Main. Bukan-bukan Tolong Kadang tak nampak ni. Saya telah memilih jejaka saya. Boleh buka mata? Paling berani. Ini hadiah tanpa dijemput. Boleh pulang balik semua. Okey, jadi oh my god, sangat sejuk hati saya melihat. Dah pilih jejaka? Ya. Inilah dia. Kuasa saya dah kembali. Oh my god. Apa dia ni? Aku tak faham ni. Ada kuasa. Kuasa saya dah kembali. Terima kasih. Kembali dengan saya. Kau penat ke tak? Sejuk ni puasa. Sejuk. Habis, saya bawa balik.
Buat balik. Ambil lah. Dah ambil balik ni lah. Salji kau ni. Okey, dah. Tak apa. Wah, inilah putera yang dinanti-nanti. Energi dah kembali lah. Betul. Wow, sungguh elok puteranya. Macam cik mimpi lah. Wow. Ini mesti apa ni, bagi makan banyak ni. Membesar dengan jayanya. Saya baru kenal. Baru kenal? Baru kenal. Kalau boleh undur masa sikit lah. Tapi saya jaga awak elok-elok, okey? Okey. Okey, lama sangat kat situ. Ayah sikit. Tadi awak cakap apa? Biru tu menyenangkan Tapi saya rasa biru yang awak pakai sekarang ni buat abang terasa lebih rindu. Sinteng kau lama tau. Faham tak siap main tepung. Alah, rindu je ayat kau. Ambil sikit kat Irfan tu. Okey Aisyah, baju daripada mana Aisyah? Baju daripada Makeup daripada mana? Farida Eksklusif. Wow, patut cantik pun. Inai daripada Kila Henna. Okey. Makeup daripada makcik saya, makeup by Mira Taufik. Oh. Wih, yang dah 3 baju ni daripada Irfan. Saya cantik lah. Unexpected. Lepas tu colour biru tu dengan Aisyah, dia cantik tau. Dia menyelah tapi dia membuatkan Aisyah garang. Macam garang sikit tapi cantik. Cantik. Biru cantik. Cantik baju-baju daripada FR. Mungkin aku akan cari dekat FR. Untuk apa? Untuk Ayla. Yes. Ini dia biar. Okey, Lukman Musa ada ke? Tak ada ah. Masa tak payahlah. Jadi untuk Aisyah. Saya pengantin daripada Turki. Dan tagline saya, Habibi, come and marry me. Mana satu Yang belakang dia. Kan dah cakap tak ada orang nak kau. Kenapa usaha So busana ni daripada mana? Busana Mira daripada Orchid Bridal Boutique dari Banting. Okey. Lepas tu makeup Mira daripada Fika Halim Makeup. Mira punya tudung Turkish style Mira daripada Lilith by Ainabi. Dan juga Mira punya henna daripada Fika Henna. Oi, banyak oh. 4 orang tu. Oi. Bukan 4 banyak oh. Okey. Alright. Jadi Sabar. Tahu terpegun kan dia? Itulah ramai orang nak suruh kau dengan Mira ni masalah ni. Tak tahu. Sebab kan ramai suruh, kau komen dulu lah kan dia? Sebab kan ramai suruh, kan dah kena serius sikit benda-benda macam ni. From mana dia? Turki. Can be my hakiki. Hakiki. Dia jenis gelojoh sikit, kau faham tak? Jenis gelojoh sikit. Itu hala kiri, bangang. Tapi bagi Kanda, kena tengok sebenarnya banyak kurang sebenarnya. Ada benda yang perlu tambah. Ada satu benda yang kena tambah. Apa tu? Tambah Kanda sebelah Mira. Okey Mira, akak tak pernah nampak Mira make up yang orang lain make up kan? Tapi memang nampak look Arab tu, and then style tudung tu memang akak sendiri pun daripada dulu teringin juga nak buat tudung macam tu. Tapi tak tahu sesuai ke tak, tapi sesuai dengan Mira. And then pemilihan colour pun baju pun, pemilihan colour pun cantik. Dia sesuai dengan look Turki tu. Cuba mu pandang sana, naik side profile. Sebab hidung dia panjang. Hidung panjang. Sebab kena. Kalau hidung aku ni hidung Melayu tak sesuai lah.
sesuai lah yang saya. Tak, baby. Hidung baby lagi sesuai. Hidung baby lagi sesuai. Okay. Alright, seterusnya. Lu mana nak kata apa? Kata apa? Cantik. Menyesal lah. Tak menyesal sebab ada lagi yang cantik daripada ni. Okay. In. Muka tunggu je dari tadi. Ya, of course lah. Dia partner mesti lastnya. Yang tak tahu apa dia punya cantik. Nak tengok make up dia pun biasa je. Dia punya gaun pun biasa je. Tapi saya rasa dia cantik sempurna untuk saya lah. Terjatuh dalam kenyamanan, saya rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan, karena miliki kau saya tahu apa. Plot twist lah. Oh, dia plot twist. Aku perasan, aku blank apa. Plot twist. Okay. Alright, so aku rasa betul apa yang akak cakap tu. Kau pilih pakaian pengantin yang sesuai dengan muka kau. Memang kau sesuai. Nampak sangat Middle East punya style, nampak Arabic punya style, Turkish punya style. And semua yang kau pilih ni bagi aku incredible lah. Okay. Alright, so 3 kali posing, menghadap kamera. Tapi dia sama dengan dinding. Kau ada. Kau ada je. Ikut tema lah. Kau tunggu. Tak, dia ikut tema lah, Tunggu Pak Ustaz. Dia buat macam ni, pergi Jat Hin. Ya, dia buat gini. Sambutlah dia. Alah, pakai dah sekolah pula. Aduh. Baju keluar. Pakai dah sekolah. Macam budak sekolah. Macam adik balik kat kahwin. Okay. Aduh. Okey, terima kasih Mira untuk kali ni dan kita akan ke seterusnya pengantin yang seterusnya. Okey, kita persilakan pengantin seterusnya. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu, senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh ayu. Andai ku ingin berterus terang padamu, adakah engkau mahu? Milik kau memang cantik. Hak milik orang memang semua cantik. Ni dah pandang lain. Tengok depan. Ni asal tak tengok depan? Tengok depan. Tengok bayangkan. Aku tak nak tengok sekarang. Bagilah aku tengok di hari pernikahan kita orang nanti. Kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau orang lain bukan. Sila perkenalkan diri. Nama saya Sophie. Baju saya daripada FR Exclusive. Nak tagline ke? Of course. Okay, tagline saya tak ada tagline. Tapi baju ni adalah sepasang dengan yang Syami pakai dulu. Tak minat Syami tadi tak minat. Tak dengar. Baju ni dia sepasang dengan yang Syami pernah pakai dulu. Bila? Ada yang pakai baju putih dulu tu. Tunggu masih dulu. Oh, itu sebab pilih baju ni? Nak already lah itu. Biarlah already, asal bukan Adam. Okey, pengantin lelaki mana? Tak masuk Minang lagi. Tapi saya kahwin dulu. Bila Mek nak masuk? Late no. Adam, bila nak masuk dia tanya ni? Kenapa aku tak? Okay. Awak nak bila? Okay, alright. So,
Kita mulakan dengan Kanda dulu komen. Dari tadi dia tunggu. Nama siapa tadi? Sophie. Sophie pakai hari ni semuanya cantik daripada bawah sampai ke atas, tapi ada kurang satu. Apa? Kurang Kanda di sebelah Sophie. Te pego, te passinho. Você vai virar, vai gamar em mim. Cuba pergi nak tengok. Kena. Cuba. Okay. Alright, so seterusnya Irfan. Sebab so fun sebelum ni. Bukan semua, 2 tu je ada. Itu pun terpaksa dia kan. Okey, untuk pakaian dari atas sampai bawah cantik. Kenapa bus ni? Nampak bahaya. Nampak bahaya. Sophie, aku ada 2 pilihan untuk kau. Apa tu? Kau pilih A atau B? A? A. Kalau aku nak pilih A atau B. Aku pilih kau buat selamanya. Ku ingin berterus terang padamu. Adakah engkau mahu menerimaku? Kerana Syami. Bagus banget. Lepas ni dah tak ada orang edit sepati ke, dah tak ada dah. Ini semua best ni. Okay, bagi aku, V, seperti biasa. Biasa je bagi aku. Daripada atas sampai bawah biasa sebab kau bukan cantik hari ni. Kau cantik hari ni, esok dan selamanya. memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku. Tak hafal lah. Okay, V. Pilihan baju yang kena dengan kau. And aku sendiri yang pilih baju ni. Overall. Betul lah, aku yang pilih lah. Betul, Syami yang pilihkan baju ni. Patutlah kau pakai seluar bukan seluar hitam. Cuba pergi sebelah sekejap nak tengok ya. Pani dah pergi tadi. Oh, kan dah pergi. Cuba sikitlah. Biasa je. Lawa-lawa lah baju daripada Betul, setuju. Faridah walaupun dia baru sahaja dalam bidang ni tapi dia prepare baju yang sangat cantik. Setakat dia sangat cantik. Dia kalau dia Faridah kan memang dari design. Faridah kan memang dari designer. So baju-baju mostly transformasi banyak yang dia buat sendiri. Tapi I bangga baby dengan Faridah punya cita rasa apa semua kan. Yes, betul. Okay, so pemilihan baju pun kena dengan kau. Engkau cakap Syami yang pilih, so Syami pandai pilih lah bagi aku. Okay. Dan untuk makeup pun tak terlampau heavy, cantik. Makeup daripada siapa? Makeup daripada akak Syadila. Okay, baik. So untuk Sophie, 3 kali posing, hadap kamera. Dua, tiga. Kanda. Apa yang ku rasa, degup jantungku bergetar-getar. Muka kau tertukar. Terus lain terus tau. Awak nampak apa? Better. Baguslah aku sebut better. Betul. Better than always. Better than every day. Better than original lah. Ya. Perkenalkan diri anda. Nama saya Unalo. Berasal daripada Perlis. Tagline saya ialah B. Saya dah sarungkan baju pengantin. Rasa tak sabarnya nak tunggu hari perkahwinan kita.
Dia main WhatsApp Aduh. Dia tengok kau tapi dia mention tu orang lain. Ya, tahu. Kau mengharapkan kau ke Ifan? Aku dah cakap kat tadi Pan. Aku dah cakap. Aku dah cakap berkali dengan kau. Kau tak faham lagi. Okay. So, untuk Una, kau pilih colour yang sangat berani bagi aku. Colour pink ni. Colour pink ni, tak semua orang boleh bawa colour pink ni. Satu lagi, bagi aku kena. Semua kena, kecuali bunga tu je kot. Mungkin aku rasa macam asal Lain colour. dia lagi colour sikit lah. Okay? Ataupun bunga tu warna putih je, tak ada warna lain. So it should be okay lah kot. Itu je lah. Tapi hot lain okay lah. Make up semua semua. Busana daripada siapa? Busana daripada Wedding Studio, Sdn Bhd. Make up? Makeup by Lisa. Make up by Lisa. So aku rasa make up ni mu boleh stay dengan make up dia. Dia nampak clean. Balik jangan cuci ya. Okay, aku tahan. Okay. Alright. Ada siapa-siapa lagi sebelum Hafiz Hakim? Nak cakap apa? Harry. Oh, Harry. Okay, Harry. Warna ni sama macam Myvi aku. Lain kau nak. Lain nak. Baiklah. Balik tempat hang lagi. Jadi sesuai lah kalau kau naik dengan aku balik nanti. Okay, Fiz, silakan. Okey. Macam ayat yang kita selalu dengar, cinta jangan dikejar, nanti dia lari. Tapi kalau ini yang hadir, aku sedia menanti. Menjaga kamu meski waktu telah terhenti. Ayat Syok Sina Baling tu. Ya ke? Cinta jangan dikejar, nanti ia lari. Cinta jangan dipaksa, nanti dia hilang. Oh ya, aku lupa ayat tu. Ataupun lagi itu ayat tu tak trending sangat. Ayat lebih trending. Kopi. Dulu aku buat kopi. Okey. Pahit sikit. Rupanya bukan gula yang aku letakkan, tapi Una. Itu jadi pahit. Okey, jadi Hakim jangan terpedaya sangat dengan apa yang Una cakap tadi. Dia dapat sarungkan. Dengki. Sebab buat tepat dia dah macam nak tunang orang lain dah. Dah 9 dah sebulan lagi. B kita B. Kita. B kita. Betul. Best 9. Tak apa, aku faham dia sebut gitu. Mu lah tahu. Mana ada apa-apa bulan 9 untuk mu tak? Diam je lah Bel. Saya dah keluar lagi. Okay, alright. So Una, 3 kali posing madap kamera. Okay, terima kasih Una, dan kita akan jump terus kepada pemenang untuk transformasi pengantin AI Team 2025. Let's go. Baiklah, so juri dah meneliti. So memang sangat susah untuk kita orang buat keputusan apa semua. Sebab ada yang dress bagus, make up tak bagus. Ada yang make up overall cantik, baju pula kurang. Ada gitu overall ataupun aksesori ataupun everything, sebab kita ambil segala aspek. Tapi jujur tidak ada penilaian satu pun daripada aku. Ini semua daripada ni dan juga bini aku. Okay, aku tak nak orang kata select lah apa semua. Kalau aku buat konten transformasi ke apa semua, orang kata aku select apa semua. Jadi aku tak nak masuk campur dah dalam urusan penjurian. Jadi aku harap aku orang faham. Okay, tapi dekat sini kita akan bagi dulu 2 best dress dan 2 best makeup. Okay, and then baru kita pergi ke overall. Overall ada top 4. Okay, untuk kita mulakan dengan best dress. Top 2 untuk best dress. Nombor 2 untuk best dress adalah Fae. Okay, kita pergi pula kepada best look atau makeup. Mira.
Dan juga best makeup untuk transformasi pengantin ni jatuh kepada Aslah. Okey. Jadi mungkin kita dah dapat bayangan overall. Betul. Sebenarnya. Okey, jadi kita akan pergi ke overall dari segi busana dan juga makeup, accessory and everything. Okey, ini adalah penilaian daripada diorang semua. Jangan tahu nak cakap apa. Nombor 4, penilaian saya seorang. Jatuh kepada Sophie. So Sophie adalah di tempat keempat overall transformasi pengantin, dan di tempat ketiga untuk transformasi pengantin jatuh kepada Rina. Di tempat kedua untuk transformasi pengantin jatuh kepada Mira. Dan juara bagi transformasi pengantin AI Team 2025 jatuh kepada Aslaira. Jadi macam aku cakap Fael, mostly kau ada dalam busana kau lawa, tapi makeup sebab kau makeup sendiri kan. So dia bukan tak kena, dia macam tak perfecting lah. So gitu. Itu apa yang dikatakan oleh para juri tadi. So untuk Aisyah pun sama. Baju kau di tempat ketiga satunya. Kita nak fikir dia antara Aisyah atau Aisyah atau Sophie. Oh, 4 antara kau dengan Sophie. Sebab baju kau lebih cantik daripada Sophie. Cuma kita dah pilih songket terlampau banyak. So aku rasa kena bagi dekat dia. Dan makeup kau, look dia terlampau nampak garang sikit. Kau perasan benda tu, kau notice benda tu. So jadi macam apalah, putih yang kita ambil lah, apa lebih soft tu Sophie. So itulah. Share bukan tak cantik ke apa semua, tapi ini kan pemilihan lah. Jangan terasa pula. Okay, semua nice lah apa semua, untuk baju and everything. Okay, alright. So untuk Aslah tadi anda menangi transformasi pengantin. Ada ambil. Bagi. Biar aku lah. Okey, ucapan. Saya tidak menyangka untuk kemenangan ini. Tetapi Alhamdulillah, terima kasih. Dengan itu bermaksud saya still solo. Sebab no one deserve me. Dah juara dah kan? bagi mic bagai lah. Bukan main lagi, aku sampai berebut dengan kandak kau tahu tak? Kan dah juara. Sorry Harry. Silap pilih lah rasa dia. Okey, jadi itulah dia. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode Soropan Tariapan. Ya. Shh, sabar sekejap. Okey, tapi apa pun, aku nak terima kasih kepada sponsor, paling banyak sponsor kita, iaitu sini. Masuk. FR exclusive. Okay, Farida, aku bagi ruang untuk mempromot Ini nak promote apa, malu cakap ya, apa benda malu kau dah jadi. Dah lama tak buat video jadi malu. Okey Farida, Kak Bangga Farida. Terima kasih. Farida, dekat dah. Sekarang yang ni, yang dia pakai ni semua baju-baju daripada butik saya. Sekarang korang datang, boleh je datang dekat Puchong Putra Perdana. Okey, so apa pun tahniah Kak Dah atas opening butik pengantin. So kalau korang cari busana pengantin ada banyak lagi. Apa ni, design and everything. So korang boleh datang terus. Kalau boleh Roger terus Kak Dah ataupun terus ke butik Kak Dah lah. Dekat Puchong Putra Perdana. Dekat je dengan office kita orang. Ya, betul. Okey.
Alright, so sampai jumpa pada next episode. Serupan Tarian Fan, Bapak Channel Ivan. Ah, mantap.